Dunia merupakan keperluan, bukan matlamat. Dia ada dua dalam hidup ini. Satu, matlamat, itu paling besar. Yang kedua, keperluan. Makan, minum, semua tu keperluan. Bagi kita bukan malaikat. Dan Tuhan pun suruh kulu washrabu, tapi wala tusyrifun. Makan, minum, tapi jangan melampau. Tu. Jadi maknanya kita ambil dunia sebagai keperluan, bukan sebagai matlamat. Matlamat lebih tinggi. Matlamat kita ialah Allah Ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu tu kemuncak. Matlamat kita ialah Allah. Mana keridaan Tuhan itu matlamat hidup, supaya kita selamat dunia akhirat. Adapun keperluan makan minum apa semua dan lain, itu Allah Ta'ala kurniakan. Maka dikurniakan sekadar perlu. Tak ada orang hidup dunia tanpa tak makan dah lah kan. Semua ada. Sikit banyak tu soal lain. Jangan kita ukur pula orang tu banyak, aku sikit dah, bukan. Makanan yang dia Allah jamin tu makanan dia panggil rezeki madmun. Itu sekadar lukaimatun. Lukaimatun yukimna sulbah. Kadang sesuat nasi sikit, lepas tu Tuhan jadikan sebab untuk kehidupan. Yang banyak makan tu semua pergi mana? Jamban ni kan. Buat ribu berderet masuk jamban. Orang salih berlumba masuk masjid, orang ahli dunia berlumba masuk jamban. Kejap ni tandas, kejap tandas. Saya mencekik ni. Kan? Kerja dia mencekik tu bahasa halus orang Melayu, mencekik ni.